Macam mana kita nak renew insurans kereta di aplikasi Shopee Pay? Kalau korang belum ada aplikasi Shopee Pay, korang boleh daftar menggunakan kod ini. Nombor sekali, tekan ikon car insurance. Untuk referral code, korang boleh masukkan kod ini untuk dapatkan bonus. Nombor sekali, lengkapkan maklumat seperti nombor pelik kenderaan, nombor IC, status perkahwinan dan nombor postcode. Pilih syarikat insurans ataupun takaful yang kita nak. Kepada yang Muslim, pastikan kita pilih takaful, bukan insurans. Selepas dah pilih syarikat insurans ataupun takaful, kita boleh tekan View Coverage Info untuk lihat maklumat perlindungan yang disediakan. Seterusnya, pilih perlindungan tambahan seperti perlindungan cermin dan perlindungan daripada bencana alam. Kita juga boleh renew road tax sekali. Seterusnya, lengkapkan maklumat diri dan teruskan dengan proses pembayaran. Untuk pembayaran, kita boleh pilih pembayaran secara angsuran dengan SPay Later.